apabila tarif dikenakan kepada negara kita dan beberapa negara yang lain. Kita rakyat Malaysia, kita parti BN, PH dan parti-parti yang lain, hatta kepada pembangkang sekalipun, ini adalah masalah yang dihadapi oleh negara. Ini adalah masalah tekanan yang dikenakan oleh pentadbiran daripada US. Sepatutnya demi kepentingan negara, kita harus bersatu hati untuk menyantuni dan mendepani masalah yang dikenakan oleh pentadbiran US kepada Malaysia, negara ASEAN dan negara dunia yang lain. Jangan jadikan air kuning ini sebagai tempat untuk melempiaskan rasa amarah dan pelbagai-pelbagai isu. Isu ini adalah isu yang dikenakan pada kita, rakyat Malaysia di seluruh negara. Tanpa mengira parti politik, tanpa mengira agama, latar belakang dan keturunan, kita harus bersama-sama untuk mendukung visi yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menentukan bahawa dalam keadaan tekanan ini, seluruh rakyat Malaysia, seluruh parti politik, seluruh NGO dan seluruh pemimpin-pemimpin parti-parti politik harus bersama-sama satu fikrah untuk terus membela negara kita yang diberikan tekanan atas tarif yang dikenakan oleh pihak US. Saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Luar kita yang antara jaguh yang mempertahankan kepentingan Malaysia. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Tidak ketinggalan Yang Berhormat Datuk Seri Johari Gani. Beliau akan terus menjual minyak kelapa sawit di US. Walaupun tarif akan dikenakan 32%, arahan PM kepada beliau dan saya juga setuju harus menjual dengan lebih banyak pada US.